Kami nak bawa kita raun di Pusaka Negeri Sarawak tu. Pustaka Sarawak mula beroperasi pada 2 Januari pada tahun 2000. Mengikut Ordinans Perpustakaan Negeri Sarawak pada tahun 1999. Dan pustaka juga mempunyai fungsi utama sebagai pusat maklumat dan perkhidmatan awam. Di situ banyak kemudahan yang diberi oleh Kerajaan Sarawak dan pelbagai aktiviti yang boleh kita polah di situ. Besar Pustaka Sarawak tu, ada 2 tingkat. Contohlah kita nak polah program ataupun mesyuarat. Semuanya dah disediakan dengan lengkap dan canggih. Suraunya kami bagi A++. Bersih, wangi dan segar. Dengan hasil seni tangan orang Sarawak dipaparkan di situ. Kami dah boleh nafi dah orang Sarawak memang berseni. Tok bagi kami area paling mahal. Segala sejarah Sarawak dan khazanah disimpan di situ. Kami harap banyak lagi program yang akan dipolah untuk tarik perhatian orang Sarawak di situ. Ush, rupanya ada projek lagi yang tengah dipolah. Mun tempat besar program si berapa rancak, bosan jua kami rasa kita kena beri cadangan. Mun kita ada cadangan, cuba komen di depan. Just might 1, 2, 3. Pustaka Sarawak tu nang hebat. Sondai.